Hai semua, jumpa lagi kita. Okey, dan saya minta maaf sebab tadi saya kena tangguhkan kelas kerana ada taklimat daripada sekolah atas arahan Tuan Pengetua. Guru pelatih pun kena join sekali dalam taklimat tersebut. Dan seperti yang saya janjikan tadi, saya akan buat short video mengenai introduction diri saya kepada para pelajar dan saya harap supaya para pelajar tonton video ini sehingga habis kerana selepas sahaja saya introkan diri saya, kita akan berbincang homework kamu pada minggu lepas iaitu pada muka surat 11 dan pada video kali ini saya akan habiskan untuk 6.2 iaitu pH value. So kita akan bincang sampai muka surat 15, okey? Termasuk dengan aktiviti kamu pada muka surat 11, eksperimen 6.3 dan juga eksperimen 6.4. Okey, kita akan bincangkan pada petang ini dan saya harap supaya para pelajar tonton video ini ya. Okey, sebelum saya memulakan apa-apa lesson, okey, saya akan introduce diri saya, siapa nama saya, dari mana saya belajar dan apa saya akan buat dalam kelas ini. Okay, so first, let me introduce myself. Okay, gambar ini yang seperti yang kamu boleh lihat ini, gambar ini diambil pada tahun 2018 dan pada ketika ini saya telah berjaya graduate diploma sains di UPSI juga dan ini adalah ibu bapa saya. Okay, pada ketika ini tiada zaman COVID dan kami boleh berkonvo seperti biasa. Okay. Nama saya ialah Nel Vianana Anak Timbang. Okay, dan kamu boleh panggil saya Cikgu Nel, Teacher Nel, okay? Tapi saya kurang prefer kalau kamu panggil saya Miss. Sebab kalau di university, bila kita orang panggil seseorang itu Miss ataupun Madam, itu bermaksud dia pegang sijil master. Okey, dan saya belum sampai ke tahap itu ya. So, saya lebih suka kalau kamu panggil saya cikgu ataupun teacher. Okey? Tapi saya tak kisah pun kalau kamu nak guna panggilan Miss. Okey? Dan saya merupakan pelajar semester 5 dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan sekarang tengah belajar pengkhususan meja saya iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kimia dengan Kepujian. Okey, ini adalah meja saya. Manakala minor saya pula ialah Bahasa Iban dan saya bangga menjadi anak Iban dan juga yang belajar Bahasa Iban di peringkat universiti. Jadinya, jangan kamu sia-siakan peluang kalau ada peluang yang di depan mata kamu, jangan lupa untuk grab dan marilah kita sama-sama menimba ilmu. Okey, dan ini di bawah ini ialah nombor handphone saya berserta dengan email saya. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah, jangan segan, jangan malu untuk PM saya, untuk mesej saya kalau kamu malu di dalam kumpulan dan di dalam grup Telegram, kamu boleh PM saya, tanya. Jangan lupa untuk bagi salam, untuk bagi introduce. Okey, nama kamu siapa? Okey, selamat pagi, cikgu. Nama saya ini. Saya daripada kelas ini. Okey, saya ada masalah ini. Apa untuk saya buat? Kalau contohlah kamu tak dapat datang kelas, bagi tahu saya juga. Okey, sebab saya agak strict dengan kehadiran walaupun saya hanya mengajar kamu dalam masa 8 minggu sahaja, tapi saya nak kamu disiplin dalam masa 8 minggu ini dan saya harap semoga disiplin dalam 8 minggu ini kamu boleh bawa sampai bila-bila. Okay, so next one is, this is my favorite quote ever and it's mentioned, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Okay, and this word is from
Nelson Mandela. Okay, saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Nelson Mandela. Education sangat-sangat berkuasa, satu senjata yang sangat berkuasa di mana kamu boleh guna untuk kamu ubah kehidupan kamu, untuk kamu ubah dunia. Okay? Jadinya jangan malu, jangan segan untuk timba ilmu. Jangan risau. Saya di sini tidak suka untuk marah kamu sebenarnya. Tapi kalau kamu berbuat baik pada saya, okey, kamu hadir kelas, kamu hantar kerja rumah, kamu siapkan tugasan, yes, I will love it so much. So then, jangan buat saya marah, okey? Sebab saya tak suka marah. Saya jenis yang happy go lucky. Okey, boleh kamu bawa bergurau, tapi ingat gurauan kita ada batas. Okey? Kita ada batas antara pelajar dan juga guru. Jadinya kalau bergurau boleh, tak ada masalah, tapi ada batas. Okey, dan next kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, saya akan bincangkan classroom rules saya. Okey, ini adalah rules yang saya akan guna sepanjang saya bersama dengan kamu. Tak kisahlah sekarang ataupun selepas ini. Okey, sebab saya yakin kita ada jodoh untuk berjumpa lagi. Gitu. Okey, ini adalah classroom rules kita. Yang pertama, be respectful. Okay, be respectful. Show your respect to your teachers, to your friends, and to yourself. Okay, hormat guru kamu dan saya yakin guru kamu akan hormat kamu balik. Tapi sekiranya kamu tak hormat guru kamu, macam mana guru kamu nak hormat kamu balik? Betul? Jadinya, be respectful. Okay? And the second rule is be on time. Saya sangat tak suka pelajar yang tak on time. On time sebab bila kita menimba ilmu, bila kita belajar sesuatu, ingat jangan sampai cikgu yang tunggu kamu. Sepatutnya kamu yang tunggu cikgu. Sebab apa? Sebab cikgu itu adalah pendidik kamu, berkongsi ilmu dengan kamu. Tapi kamu buat dia macam anak patung, macam tunggul. Okay, jangan pernah buat itu. Okay, be on time. Bila ada masa, bila ada kelas, tepati masa. Kalau kelas kita pukul 3, ingat, berada di depan handphone ataupun di depan laptop, di depan tablet mungkin 5 minit, at least 5 minit sebelum kelas bermula supaya cikgu kamu senanglah untuk atur masa supaya kita ada masa yang cukup untuk kita berbincang, untuk kita belajar sesuatu. Okay? Dan rules yang ketiga, always attend the class. Saya sangat strict pasal attendance. Okay. Dan kamu sebagai pelajar, datanglah kelas. Okay. Saya tak suka kalau pelajar dia tak datang kelas hanya kerana dia shopping. Okay. Itu bukan alasan. Okay, kalau kamu contohlah tak datang kelas sebab kamu demam, sebab kamu tak sihat, tak larat. Okay, saya boleh kompromi dengan alasan itu. Tapi kalau kamu tak datang kelas dan kamu bagi tahu, cikgu hari ni saya tak dapat kelas kerana saya keluar dengan family. Saya ada shopping dengan family. Okay. Pada permulaan mungkin saya maafkan, tapi at the second and the third time kalau kamu buat lagi, saya hilang respect pada kamu sebagai seorang pelajar. Okay? Jangan biarkan saya tak ada mood untuk mengajar kamu. Okay? Biarlah saya ada mood sekarang sampai bila-bila untuk ajar kamu ilmu pengetahuan yang saya ada untuk kongsi bersama dengan kamu. Okay? So, sebab kita dah ada jadual, kita dah ada schedule. So, follow the schedule. Okay, kalau masa ini kamu ada kelas, jangan keluar rumah. Okay, that's the thing. Okay, melainkan kalau kamu ada emergency, contohlah blackout tiba-tiba, tak ada elektrik and then tak ada line. Okay, tak apa, saya tak kisah sebab benda tu kita tak boleh expect, kita tak boleh jangka. Tapi kalau keluar shopping, of course kita dah dalam mind kita,
oh saya nak keluar shopping jam ini, jam ini. Lepas tu kita tengok balik schedule kita. Kalau kita nak keluar boleh, tak ada masalah. Tapi tengok balik jadual. Oh, jadual masa ini saya tak boleh shopping lah sebab saya kena datang kelas. Sebab saya ada kelas. So, prioriti kamu sekarang sebagai student ialah datang kelas, buat kerja sekolah, siapkan tugasan. Okay? Dan saya akan beritahu rules yang keempat. Make sure to keep on responding when teacher asking something. This is very important. Okay, saya sangat tak suka pelajar yang tak respon saya. Walaupun dia tengah online, dia tak respon saya. Okay? So saya tak nak ada pelajar yang seperti ini. Kalau boleh responlah. Kalau macam tak tahu, jawab je, saya tak tahu cikgu, sorry. It's okay. Itu tandanya kamu aktif. Okay, saya dapat tahu kamu online. Yes, kamu aktif dalam kelas ini. Bagus. That's a good. Okay, saya tak kisah kalau kamu tahu ataupun kamu tak tahu. Okay. And then yang kelima, be prepared. Be prepare bermaksud bila masa ada kelas, kamu prepare. Apa barang yang kamu guna? Laptop. Make sure laptop kamu charging. Ada bateri. Handphone juga seperti itu. Make sure ada bateri. Okay. Lepas itu, pastikan ada nota di depan kamu. Okay. Pastikan ada alat tulis. Ada nota. Buku nota untuk kamu mencatat sesuatu. Okay, jangan kamu datang kelas just buka handphone, buka laptop macam tu je. Okay, saya tak suka. Pastikan kamu ada mencatat something. Okay, walaupun kamu rasa tak penting. Sekarang kamu rasa tak penting. Tapi bila ujian nanti, benda itu sangat penting. Okay, kamu akan rujuk semula. Dan lepas itu, kalau cikgu bagi tahu ambil nota ataupun latihan di sekolah, tolong untuk ambil sebab itu adalah bahan rujukan kamu untuk kamu belajar. Okey, saya tak kisah kalau ada student yang ada masalah, contohlah tak ada gadget untuk join Google Meet, untuk join kelas. It's okay sebab kemampuan kita berlainan. Tapi bila cikgu dah sediakan bahan rujukan untuk kamu belajar, tolong ambil. Kerana kamu tak dapat nak join kelas seperti ini. Tapi kamu boleh belajar sendiri dengan bantuan alat-alat yang cikgu kamu sediakan. Okay? And the last one is be the best among the best. Ini yang saya suka tekankan kepada semua orang. Okay? Percaya pada diri kamu yang kamu itu adalah the best mind. Okay? Janganlah cakap negatif pada diri sendiri. Okay, percaya diri kamu. Ya, saya boleh buat ini walaupun benda itu susah. Percaya pada diri kamu. Ya, saya boleh buat ini. Saya akan buat. That's the things. Okay? And then saya